Okey, ini adalah suasana pagi di hari kedua suasana pagi. So pagi ni kita buat sarapan. Sarapan dulu lah. Kemudian barulah keluar sama beraktiviti Minum dulu. Kopi guys. Kopi. Tu ya, tengok pemandangan tu. Nampak pemandangan tu. Original hutan ni. Dan cuaca nampak macam redup je lah. Harapnya tak hujan lah. Mendung Campsite ni memang best. Dia punya pancang semua gini ikat kat motor je. Pasal motor boleh masuk sampai dalam Nampak? Kat motor. Nice. Okey semua. Pagi ni lepas sarapan kami keluar bertiga Saya, Wak dengan Tuan Rin nak pergi tengok satu tempat ni. So jom. Tu ayam hutan 2 ekor. Jantan betina. Sepasang Tangan injek sikit So ni dia tempat dia berbaring-baring ni. Ini tempat apa? Kawasan-kawasan tempat dia meragut lah. Cuma kata Wak bilangannya dah tak banyak lah, dah sikit dah. Pasal ada yang memburu dia yang masuk ambil tembak dia bawa keluar. Okey. Ni adalah luas ladang yang akan tuju ke sungai. Akan mudik ke hulu sungai. Okey nampak. Adalah luas ladang. Dia akan selintas sungai lah. Okey. Inilah kesan jejak seladang yang semakin pupus. Okey. Kita sekarang ni okey bang, sini cantik saya tengok. Jejak baru. Baru lah baru. Dan kalau perasan geng, nampak ada banyak agas. So agas ni dia memang akan ikut binatang. Dan jejak ni memang sangat baru. Oh ada anak kecil Ni jarah ni. Okey, ni tapak jaras ni. Kalau begini besar ni tapak jaras. Jaras? Jaras tarik lembu cukup ni. Macam ni Wak? Dia besar jaras ni, saiz lembu yang cukup umur lah. Jaras tu anaknya? Jaras tu anak. Oh, anak seladang? Anak seladang. Apa Pak? Tempat ni, tempat dia tidur lah. Tempat dia berehat kan. Tempat lapang macam ni. Lapang macam ni. Tempat bersih macam ni, tempat dia rehat kan. So jejak dia memang baru betul ni. Tapi sedih bang. Barang memang sedap bang. Sedap untuk berisi Sedap bang. Ini pendapat ikhlas daripada Wak Ini tak tak ada sebab nak puji mana tak ada. Setakat ni sedap Wak Sedap memang sedap. Saiz dia besar mana. Okey saiz dia. Gambaran
tangan saya. Tengok Oh tu. Oh, dia ni. Tangan saya macam ni. 2 kali tangan. Kita ikut sadang ni, kita pun rasa takut sebenarnya. Ya. Bukan kita rasa berani, kita pun rasa takut. Dan kalau perasan kita orang cakap slow je. Dan kita orang kurangkan bercakap. Sebenarnya ada benda nak cakap tapi kita cakap slow je. Pasal jejaknya buat kata wak baru betul. So kita tengok sampai depan ni, lepas tu kita akan terus cabut lari lah. Tak boleh biar lama-lama. Pasir pun tak luruh. Baru turun. Pasir pun tak luruh turun. Bak kata wak pasir dipijak tu pun tak luruh. Maknanya baru betul ni. Kesan seberang. Ah tu. Nampak tu kesan dia seberang. Seberang tu. Sebab sini zoom dah zoom bahaya lah. So kita tak boleh lama kat sini wak Ya. So jom kita patah balik lagi. Kita patut belakang ikut. Pucuk paku. Tu. Sambil menyelam minum air pucuk paku. Okay geng. Dalam trip yang lepas kita orang ada bawa anak pokok, tanam pokok. Tapi kali ni kita tak bawa anak pokok lah. Tapi kita bawa garam. Kira kita nak belanja haiwan hutan garam lah. Okay. So garam ni kita akan letak kat sini je lah. Dia letak, dia akan kalau dia jumpa dia akan jilat lah. Tu je. So kita dah letakkan garam untuk belanja lah haiwan hutan sini. Oh, kalau haiwan tu lalu dengan harapan dia akan jumpa garam, dia akan jilat sini. Okay. So geng, kita balik ke base camp balik Sebab abang kata wak tak boleh lama kat sini. Sebab jejak tu sangat baru lah, sangat baru. Bahkan pasir yang lembut tu pun masih tak jatuh lagi. Tak minggu. Alamak dalam ni air petang bincang lah. Tengok main gol kita gitu aja. Okay geng, so yang lain-lain tengah pergi ke spot yang lain pula. Cuma saya tak ikut lah, saya tinggal di base camp. Pasal saya punya tangan injured saya terjatuh ni. So sayang jugalah tak dapat nak ikut diorang. Tak dapat nak tengok tempat-tempat lain pula yang wak nak bawa tu. So rehat je lah kat base camp pasal tangan ni perlu rehat. Nak balik hari esok pula Hari esok pun jauh juga perjalanan ni. Dan ini adalah suasana di base camp semua dah keluar tinggal 4 orang saja. Kami berempat dulu kat sini. Alright. A few hours later. So sekarang ni dah petang dan hari pun hujan dah turun. So sahabat-sahabat kita tengah set up, tengah perkemaskan lah kemah. Dan untuk hari ni minta maaf lah, saya tak ada apa yang saya boleh share kat aktiviti sebab tangan saya injured. Jadi saya kena rehatkan tangan saya sebab esok nak ada perjalanan lain lagi Cuma saya agak rasa sayang lah tak dapat nak follow aktiviti hari ni diorang daripada pagi sampai sekarang dah lebih kurang pukul 4 masih belum balik lagi. Tu nak bagi tahu banyak aktiviti diorang So kita tunggu sahabat-sahabat kita pulang. Okay geng, bateri dah nak habis dah. So saya kena jimat-jimat rakaman Okay, saya tutup dulu sampai di sini. Pejuang-pejuang dah kembali Berlumba ni bang. Berlumba. Dia cakap nak santai-santai, saya tak percaya bang. Santai, perkataan santai tu dusta. Saya tak percaya bang. Dia cakap nak santai. So kita tengok hasil-hasil sahabat-sahabat kita pergi mancing tadi ni Apa yang dapat. Alhamdulillah. Unboxing. Ikan bulat. Tengok bang. Oi. Ni seekor je kelah. Oh kelah. Oh ada lagi. Ada saki baki dia. Ni Sedap ni. Susah agaknya ni mah. Ni seluang gajah. Apa dah? 2 ekor ni seluang gajah. Oh, mantap. Mata jangan tumpuk-tumpuk mau mata sikit. Tu oi. Kasih mata sikit. Besar Seluang gajah. Gajah Nyua.
Sampai dah. Okey. Dah. Sambedah boleh sebarau padu. Sambedah. Sebarau. Ni bujuk paya. Bujuk paya, mancing kat paya ni. Ni mancing kat paya. Ni bujuk paya. Lagi? Ini bujuk sungai. Bujuk sungai. Air jeram. Ni haruan paya. Haruan Paya paya. semua ni. Tak. Alhamdulillah. Terbaik sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Hari ni kita meranduk jauh ke dalam. Jauh ke dalam Saya set dekat Garmin watch saya ni sebagai expedition, so dia tak mark every second of the track lah. Tapi tempat saya sampai tu sangat menarik sebab dia punya lubuk dalam. Dan kita bila kelah merah tu ambil lure saya tu, saya nampak lah. Nampak Tapi tak ada rezeki. Tapi kawan-kawan lain dia bawa naik kelas ekor, sebarang 45 ekor. Dan seluang gajah itu besar-besar. Besar, tengok besar betul. Besar. Seluang gajah ni kita panggil jenyua. Kebanyakan orang panggil jenyua. Dan dia goreng garing, kunyit, garam, paling sedap sekali. Special menu lah kita malam Tapi ni. tuan, saya betul-betul frah tak dapat ikut pasal tangan injet lah. Allah, it's okay. Frah betul lah, frah. Saya rasa ini ada hikmah dia. Allah is the best planner. Ini ada hikmah dia. Next time, maknanya next time kena datang. Allah. Next time kita ikut. Kita pergi tempat dalam lagi. InsyaAllah. Alright, steady. Thank you, Baik, Amin. Wan. Terus sediakan makanan untuk Chong. Tak apa. Thank you lah. Nak angkat tangan tadi. Okey. Dalam keadaan cedera pun boleh sediakan makanan untuk kita. Thank you. Okey. Sahabat-sahabat kita sedang menyiang ikan untuk nak buat masak. Nak masak apa? Kita tunggu. Dan lihat. Ni dah pukul apa Nas sekarang? 6.44. 6.44 dah. Saya masih tak puas hati lagi sebenarnya ni. Macam mana tempat tadi? Best tak? Best. Aduh. Memang terbaik. Cantik ciptaannya. Masya Allah. Memang Allah. cantik. Betul-betul cantik. Tuan, cuba gambarkan sikit macam mana Nak keadaan gambarkan tempat tak ni. boleh. Anda pergi dan anda rasakan sekali. Aduh, Frah. Itu dah. Syurga dunia. Syurga dunia. Oi, Frah betul tak dapat ikut. Untuk sesaat, masalah tempat kerja, masalah kita kalau ada dengan family apa semua, hilang. Cuma kita, alam dan Tuhan. So, itulah salah satu sebab kenapa kita masuk ke dalam. So tuan, apa lagi yang tuan boleh kongsi trip tadi tuan? Tadi kita ada tengok suspected. Kita suspect dia mungkin adalah seorang pemburu haram lah. Raut wajah, muka, kulit, color ni macam orang Southeast Asia, orang-orang kita lah. Tapi kami nak kata dia mungkin pemburu haram Vietnam yang selalu dikatakan lah, yang masuk hutan ni. Sebab bila kami sampai di penghujung jeram tu, dia nampak kami dan dia cepat-cepat pack barang ni dan dia Lari. Kami nak bertemu, nak cari, dia nak panggil dia semua, dia seolah sangat takut jumpa dengan kami lah. So kita suspect dia pemburu haram dan mungkin dia Vietnam. Sebab kenapa kami kata macam tu, on the way nak masa kami turun nampak ada tapak orang berjalan naik atas bukit. Dan kita ni naik pakai motor, pakai kereta. So dia berjalan kaki sebab kata tapak dia tengok dia memang menjejak harimau lah. Sebab dia, dekat mana ada tapak harimau tadi ada Di situ ada tapak dia. Tadi ada tapak harimau banyak lah. Tadi kita tengok ada tapak harimau, rusa, gijang, kambing, tapir. Tapi dia memang mengikut ataupun ikut tapak harimau tu. Selagi mana harimau tu di atas jalan balak, selagi tu tapak dia ada. So macam seolah-olah dia menjejak harimau tu. So kita suspect, tak nak tuduh, tapi kita suspect dia adalah pemburu haram. Dan besar kemungkinan dia bukan orang tempatan lah. Kita harap sangat benda sini dapat dibedras lah, pemburu haram. Sebab kita sayang binatang kita tuan. Sangat-sangat. Lagi-lagi kita frust bila dengar orang luar datang ambil. Of course. Frust Orang luar sangat-sangat. datang ambil sebab dia datang sini bawa survivability dia orang tinggi. Dia orang tak macam kita, dia orang tak perlu selesa sangat. So nampak dia sanggup berjalan kaki naik 4 bukit. Atas jalan balak berjalan, saya rasa orang kita takkan buat lah untuk menjejak harimau. So suspected mungkin orang luar nak menjejak macam tu, naik bukit, turun bukit atas jalan balak yang panas. Lepas tu mana tapak tu masuk ke lorong, turun ke gaung pun dia ikut, naik balik dia ada juga tapak dia, soalan mana mengikut betul lah. Mengikut Kita harap boleh dibenteras lah benda-benda macam ni. Ya, mudah-mudahan. Amin. So geng, ada apa-apa boleh kongsikan cerita tak? Kat sana tadi. Dahsyat bang. Kita tak dapat Penat yang membawa makna. penat mau mana. Tidak kosong lah. Kepenatan tu tidak kosong. Ada isi dia. Alhamdulillah. Dia dapat ikan. Dah bawa naik. Dah bawa naik. Jatuh pula ikan tu. Aduh. Tolong. Oi, ikan. Jatuh pula. Jatuh depan mata. Yang terjun dalam lumpur pun ada. Aduh.
Takut kena rakam pun ada. Takut. Oi, Fras lah tak dapat ikut orang ni. Fras Saya nak tu. tolong. Bukan bang, saya nak tolong. Tapi tak boleh tahan bang. Saya nak gelak dulu bang. Abang Jo. Kalau tahan gelak nanti kena krem lah. Ada video awak. Abang Jo pijak tanah je lu kat paya. Ha. Masuk kat ni. Ha, Dia tengoklah. dah silang kaki. Ilah. Silang kaki sebelah je lu dia nak bangun. Ha. Tiba-tiba kat lumpur benda atas lumpur. Mana kena hantar kawan. Kena hantar kawan. Orangnya kena hantar kawan. Kena hantar kawan lepas keluar. Itu yang tak ada nilai dengan RM1. Aduh, sonok dengan cerita sahabat-sahabat kita ni. Abang, dalam tu bang jelur. Dia pijak juga. Belum. Dia tak nak tengok relax. Dia relax lagi dia balik. Sampai dapat sekor lucut. Balik sekor. Ui, lucut lagi. Aduh. Nanti saya nak tolong. Nak tolong. Sekejap bang. Saya nak gelak dulu. Aduh. Itulah terbaik sahabat-sahabat ni. Rakam. Ada video. Ada video. Boleh ugut ni bang? Boleh. Yang ni view naik ni. View naik yang ni. View naik. Menu kita malam ni asam pedas. Asam pedas. Okey. Lepas tu ada yang goreng juga Ada goreng. Ada goreng, ada bakar dan ada yang bakar. Asam pedas kita ni amat mudah. Kita tak ada sediakan apa-apa, cuma gunakan pes asam pedas Syahid ni je. Senang, mudah. Dan saya difahamkan asam pedas ni disponsor oleh Pertubuhan Peladang, Pertubuhan Peladang, Negeri Sembilan. So terima kasih kepada Peladang, Pertubuhan Peladang Negeri Sembilan. Dan kalau nak dapatkan paste ni boleh datang ke Pertubuhan Peladang Outlet, Pertubuhan Peladang Negeri Sembilan, Jalan Parui Senawar. Okey, mantap. Okey, baik. Berikan lah. Ha. Oh, dan ada satu lagi sahabat-sahabat kita, dia orang dapatkan pucuk paku. Itu dia. Naik motor tak mabuk. Pucuk paku. Jom boy. Ha? Jom tengok kat Tajam. Oh, itulah. Setakat ni lah bang, ni pada saya lah, ni adalah parang, bagi saya lah parang ni memang the best lah, the best. Wak tadi dah pakai, dia kata pun memang sedap lah. Bila saya dah try pakai parang ni, saya dah tak pakai parang-parang lain dah. Sebab setakat ni pada saya ni paling serasi dengan saya lah. Okay. Alright. Baik. Sarung daripada sahabat kita Deris dibuatkan. Tengokkan sikit yang ni. So, sebarau bakar ya. Salai. Kambing gaduh, kambing. Jangan bagi tahu Pak Nen. Gaduh. antara ikan-ikan yang terlibat adalah ikan haruan, ikan bujuk, bujuk seluang gajah sekali dalam ni ya. gajah, Lagi sebarau, tengas. Dan itu adalah variety ikan yang kita dan ada kelas gaulkan ke ni? Ada kelas. Cuma sekarang ni kita dah tak buat kenal pasti lah. Sebab semua dah kali kuning. Semua dah kala kuning. Kita rasa sikit lah. Kurang lagi. Kurang ni. Apa? Goreng. Suruh lihat dulu. Malam ni eh. Ha? Budu ni. Ni, malam ni. Semua apa yang kita lalui hari ni akan jadi kenangan. Hari itu. Mantap.
hari ketiga di campsite. Dan ini adalah suasana pagi So pagi ni kita siap-siapkan sarapan dululah sebelum mulakan aktiviti. Dan pagi ni sejuk memang sejuk. Kalian lihat tengok kabus. Memang sejuk. Okay, so dah selesai sarapan. Sekarang sahabat-sahabat kita nak pergi cuba kat tempat lain pula lah. So Wak dia cross, dia test tengok jalan dulu air deras ni. Tapi rakaman hari terakhir ni saya rakam sikit-sikit je lah, pasal bateri dah nak habis lah ni. Kena jimat-jimatkan bateri. Okay, so dah tengah hari menu tengah hari dia Maggi kari, pucuk paku. Rasa nak tambah sehari lagi dan juga Maggi goreng. Kena. Maggi pucuk paku. Alhamdulillah. Maggi buat apa? Maggi goreng. Duduk dalam hutan. Semua sumber ada tepi-tepi ni je. Alhamdulillah. Mana juga? Sekarang masa untuk nak meninggalkan campsite. So kita clearkan dululah. Sebagaimana kita datang, bila kita pulang macam itulah juga. Clearkan semuanya. Kan? Larat buat naik, larat buat keluar. Ya, betul. Bila selesai camping ni lah utama paling dihapuskan lah. Nanti gajah makan, dia akan jadi najis lah dalam perut dia. Boleh bergumpal Wak Boleh bergumpal. Ni tali rapia ni gajah akan makan. Jom sambung perjalanan. Hari ni, hari terakhir ni, kita masih ada persinggahan tempat lain pula ke mana nak pergi nanti saya cerita kat depan sana nanti apa-apa pun jom kita jalan dulu. Okay, so sekarang kita menunggu beberapa lagi member tak sampai-sampai lagi. So jangkaannya member yang kat belakang tu tengah ada problem lah. So kita akan tunggu dia orang kat sini dulu. Okay geng, yang grup motor problem tu belum sampai lagi. So kita orang berempat bergerak dulu kita orang berpecah. Ada beberapa plan. Macam kita orang berempat ni ada tujuan lain, yang lain nak ke tujuan lain. Dan saya tutup rakaman sampai sini dulu pasal saya nak jimat bateri kamera. Nanti kan dah nak sampai nanti kita sambung semula Okay. Ada lagi.
boleh turun benda motor ni. Padu trek ni. Jalan ni memang mencabar dan menyeronokkan lah, menyeronokkan. Tapi sayang bateri kamera saya tak banyak. Saya kena jimat-jimat rakaman. Pasal nanti kan takut tak dapat nak rakam kat depan sana. So kat sini kami berempat berpecah. Ni kuku tengok dia ni bang. Kuku dia ni. Ya. Cuba letak kaki bang. Perbandingan sebelah kat luar tapak tu. Okey. Ni beruang ni. Ni. Beruang. So geng, kita berempat je sini. Ada anak ni. Bear ni ada anak ni. Bear bawa anak? Ada anak. Banding bawa anak. Ni dia. Ni. Kuku dia ni. Kecil ni nampak ni. Ni nampak kecil ni. Ni anak ni. Ni anak. Alhamdulillah besar anak dia. Tak mati anak dia. Anak dia ada 2 ekor. Ya. Anak dia ada 2 ekor tak mati alhamdulillah. Ni dia. Abang bear. Ini seladang Wak kata ni seladang. Tengok ni. Seladang Tengok Wak, bila dia tahu ada tapak tu ada anak, dia cakap alhamdulillah. Maknanya seronok lah, dia sayang binatang-binatang sini. Tapi dalam masa sama takut juga ni. Kita kena cepat Dan tak boleh banyak cakap sangat. Yang ni baru betul. Ini baru dia bawa on the way nak ke sana. Nampak ni kan? Okay, dia bawa on the way nak ke sana. Betul? Yang ni dia baru lagi. Okay, faham tak? Dia patah balik. Dia patah balik. Nampak ni. Ni baru terbongkeh ni. Ya. Baru ni nampak ni. Basah lagi yang terbongkeh ni semua basah lagi. Nampak ni. Dia sana. Ada depan ni. Boleh tahan jauh jalan Okey kan. Kita orang jalan kaki berempat ke sini sebab dan tujuan kita orang berempat ke sini adalah kita pasang kamera. Akhirnya sampai juga. So geng, Lembik lutut geng. lembik jauh-jauh kita jalan jauh. Minta nyawa. Geng, trip 8.0 berjaya.